Kalau Dozem telefon, boleh tak jangan letak telefon? Siapa pula ni? Hello, Assalamualaikum. Saya Ali daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Okay, panggilan ni berkaitan dengan banci ekonomi 2026, cik. Ni scammer kan? Ni mesti nak minta IC kan? Apa dia? Scammer? Bro, hari ni semua yang kita telefon, semuanya cakap kita scammer. Itu lah. Kita ni penjawat awam. Penjawat awam nak tolong negara. Susah bang. Apa yang kita nak buat ni? Encik, jangan risau. Kami dari Jabatan Perangkaan Malaysia bantu perniagaan dan ekonomi negara. Betul ke ni Rosa? Ya, Encik. Bukan Datuk offer special money? Kami tak minta TSC, tak minta OTP dan kami tak minta pun nombor bank. Kami cuma minta kerjasama Encik dengan baik saja. Oh, kalau macam tu kenapa tak cakap awal-awal? Saya ingatkan nak jual insurans tadi. Nak call mencari jodoh ke? Encik, boleh tak Encik beri kerjasama? Data Encik ni kalau tak penting, kita tak tanya Encik ni. Data ni akan digunakan untuk pembangunan negara. Banci 2026 bukan scam, tapi tanggungjawab kita bersama. Jawapan anda bantu perancangan ekonomi negara. Terima kasih semua. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kerana memberikan kerjasama. atas kerjasama anda. atas kerjasama anda. kerana anda memberi kerjasama.